sebenarnya dalam hati hari ini baru kali. Heri Azrul! Mana duit aku? Kau sudah hutang sama aku? Kau ni? Mana duit aku Heri? Kau ni? Aku masih ingat hari pertama kita memilih untuk berjalan dalam arah yang sama. Kita bukan orang yang memiliki segalanya, tetapi kita memiliki satu perkara yang cukup besar, yaitu impian. Kita membina masa depan sedikit demi sedikit, mengorbankan waktu, tenaga dan kebahagiaan hari ini demi sebuah kehidupan yang lebih baik. Aku sangka semua pengorbanan itu akan membawa kita ke hari yang paling bahagia. Pada hari yang sepatutnya menjadi permulaan kisah bahagia kita, aku tiada. Bukan kerana aku memilih orang lain, tapi kerana aku memilih untuk menyelesaikan satu beban yang telah lama menghantui hidupku. Hutang yang tidak sanggup aku bawa masuk ke dalam kehidupan kita. Setiap mimpi yang pernah kita bina akan sentiasa menjadi bukti bahawa kita pernah saling mencintai dengan sepenuh hati. Kalau kau tak boleh bayar hutang aku, jangan harap kau nak kahwin. Aku nak kau kerja dengan aku, jadi kuli aku, sampai hutang kau settle. Kau faham tak? Hei, aku yakin dia semalam tu. Dah lah Eri, berapa kali kau nak jadi macam ni? Aku tengok kau, dah tak macam orang lah. Ni macam apa kau Nun? Cuba lagi sekali. Macam apa kau Nun? Macam orang dah tak betul lah Eri. Bukan. Semalam aku nampak Asla. Setelah 2 tahun, aku sakiti dia, aku caw daripada kahwin tu. Gara-gara kau ni, pendek. Harry. Masa depan kau dengan aku, bukan dengan dia. Aku dah kata dekat sini, kita boleh buat duit. Macam mana lagi? Walaupun, kan hutang aku dah settle kan? Hutang dah settle, tapi sonok tak? Buat banyak duit. Masuklah. Lagi baik ada duit daripada ada perempuan. Masalahnya dia cinta matiku. Cinta tak boleh. Cinta mati, sumpah. Cinta tak boleh bagi makan, Eri. Iyalah kau. Tak boleh bagi makan, Eri. Habis tu, apa yang boleh makan? Kerja? Kerja boleh bagi makan. Duit boleh bagi makan, Eri. Kau tengok kau hidup dengan aku macam mana sekarang? Inilah hasutan-hasutan syaitan. Bukan syaitan. Aku nak membina masjid, kau tahu tak? Kahwin tu, kahwin. Memang kahwin. Tapi kau tengok, Eri. Selama kau ikut dengan aku, hidup kau macam mana, Eri? Kalau kau dengan Asla, mana ada kau kerja macam ni? Duit kau takkan tebal. Kalau aku dengan Asla, aku dah join AI team dah. AI team pun tak boleh buat duit macam sekarang, Eri. Ya ke? Iya, Eri. Kau cek balik, Eri. Kau tengok duit kau sekarang ada berapa? Oh, betul juga. Kita ni humble je, Eri. Order lah cepat. Dah, scan. Hai, kena kopi dulu apa semua. Alhamdulillah. Jadi bos, macam mana ni? Budak tu update sekarang ada di Tasik. Tasik ni? Ada dekat Tasik, bos. Okey. So sekarang kita dah makan. Apa plan? Aku kalau sudah kenyang ni terus macam mau dessert. Mau dessert? Dessert merah-merah. Aku tengah mau bantai orang. Jom. Tangan pun rasa macam mau memukul ni. Jom. Oh, laju betul. Sekejap siap baru tu. Kejap lagi. Dia kena lama sikit. Kena lama macam sikit. yang kita buat yang pertama tu. Oh, faham. Kali ni budak ni macam mana ni? Mana? Budak yang kita nak tangkap Sama macam plan hari tu, kita tarik dulu dia keluar. Kemudian kita bantai dia. Okey? Boleh. Tapi ini dekat Tasik kan, mungkin kita boleh teknik lemaskan dia. Teknik lemaskan dia. Dia tengah main pasir ni. Dia tengah main pasir? Betul. Tengah main pasir? Tengah main pasir ni. Oh, dengan family dia? Betul. Budak-budak aku ramai ni. Ini aku tak boleh ni kalau Budak-budak aku family ramai. ni. Kejap, jap. Cuba. Jom. Gerak. Sedap, Alhamdulillah. Hari ni makan sedap. Kejap lagi kita akan makan sedap lagi, Ri. Yes! Sebelah mana tu? Sebelah mana tu dia? Dekat sebelah pantai. Rasa sebelah sana, Ri. Sebelah sana? Jom. Tapi situ macam
Harry, dah lah tu. Aku dah cakap dah. Dia dah bahagia dah dengan orang lain ni. Kita ada misi penting nak buat. Hidup kita lagi penting untuk duit daripada dia ni. Jom. Jom, Ri. Jom, Ri. Wah, ya Allah, beratnya Aslah. Woi. Ai, Yang berat nampaknya tu kecil tapi kepala berat. tu. Oh. Stop. Sudah. Aduh. Mati enjin lah Aslah. Sabar dah. Macam mana bawa basikal pun tak pandai? Enjin mati. Dia guna bateri sebenarnya. Dia semi auto. Tadang deng 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 deng. Sudah. Aish. Kau ni. Kenapa? Aku suruh bawa shoot je pun. Dah. Alah. Ni memang tugas kau. Sebab aku malas nak jalan-jalan tu. Jadi lepas ni buat apa lagi ya? So lepas ni kau kena shoot aku punya montage dekat sini pula. Di mana? Tak, ni telefon aku. Yelah. Guna telefonmu lah. Telefon kau mana? Tak payahlah. Kan kau PA aku. Oh ya, lupa. Semua guna telefon kau. Tenaga kau, rambut kau je tak ada. Oh, menyesal kerja sama kau. Di mana? Kat sini okey kot. Okay. Hai guys, welcome to Asla Channel. Okay, so now Asla dah sampai dekat tempat cafe yang Asla nak pergi review tu. So macam korang nampak kat belakang tu, ada cafe yang view dia memang taman-taman. So, without wasting any time, let's go. Korang kena ikut Asla. Okay, jom. Kau biar betul. Betul. Aku dah lama. Kejap. Dia dengan Asla tu. Aku dah kata kan, Ri. Aku dah cakap dah. Siapa juga lelaki ni sebenarnya sampai nak berhutang sangat dengan kita ni? Dialah sasaran kita sebenarnya. Aku bunuh dia puas-puas. Jom. Aslah, walaupun 3 hari Woi! bulan. Kau berhutang dengan aku punya bos. Sampai berdating lagi dengan perempuan. Bos ni bos. Tak, ni siapa ni? Bangun kau cakap-cakap berduduk-duduk. Kau pikir kau siapa mau cakap duduk-duduk? Berdiri. Hei, berdiri. Apa hal ni? Apa hal? Sini sikit. Apa hal? Kau berhutang kan dengan bos aku? Bos kau siapa? Ni. Saya hutang apa, brother? Ini bos. Tak lupa bos langsung. Eri, tolong. Macam bosan ah. Tolong Eri, settlekan Eri. Aku tak boleh settlekan. Kau tahu kan Eri, kalau kau tak boleh buat, apa yang akan jadi Eri? Sabar dulu. Tak boleh lagi. Apa? Kau ada apa hubungan dengan Mamat ni? Kau siapa Ni siapa ni? Kenapa kau nak Aslah. kena tahu? Tak kenal? Dia patutnya aku yang tanya kau. Ni siapa? Saya pun tak pasti. Kau hutang Kau apa? jangan pura-pura tak tahulah kau berhutang dengan kami. Bila pula saya berhutang Orang sekarang ni orang zaman sekarang kutip hutang. Nampak sangat low class. Low class dia cakap kita. Kau tahu kalau aku dah marah macam mana Eri kan? Sabar. Apa tu? Bukan. Oh, bukan. Tak payah. Oh, tak payah. Aku yang bunuh. Kau yang bodoh? Aku yang bunuh. Lain kali buat punchline sampai ya. Dah Ni macam siapa ni? Kau tahu tak? Apa beza kau dengan dia? Tidak. apa? Kau... Aku tak kenal siapa. Dia... bekas bakal isteri aku. No. Hey. Nak cakap tu elok sikit. Dia tunang aku. Sayang kau bagi tahu saya. Tunang. Bagi tahu. Bila masa tunang? Hari tu kita dah nak kahwin dah. Hello. Aku tak kenal kau lah. Hei, kau jangan pura-pura tak kenal. Masa hari tu aku tak pernah jumpa lelaki lain dan tak pernah ada apa-apa sejarah pun dengan Jangan tengking saya punya TUNANG. Tunang. Setakat tunang. Dia belum kahwin. Eri, nak apa? Kita settle Hari. Oh ni. Jangan dulu. Terlampau awal. Kejap sangat screen time ni. Okey. daripada hari tu kan macam tu. Tahu ni. Elok tukar pelakon lain. Hei, jangan pukul dia. Kami yang akan pukul kau. Dengar sini. Aku tak datang kahwin hari tu bersebab Masalahnya kau salah orang ni, bukan aku. pura-pura tak kenal kura-kura dalam perahu. Kura-kura geng cara kami mon. Ni ke ex kau yang kau cerita tu? Tak? Teruknya Itu ex kau. elok lagi ex aku yang tu. Yang ni macam Hello. Saya ada di sini. Kau tengok Harry? Kau tengok dia pakai skintific. Dia pakai skincare macam mana? Bukan main handsome lagi daripada kau. Harry, settle. hey, ini the real man.
Apa yang real man-nya? Tak pakai skincare. Tak Tengok. pakai skincare. Rambut pun tak sikat tepi. Tengok Eri. Tak. Tepi sikit. Kau rambut pun pen dada. Eh, Dah sesuai kau dengan dia, dah sesuai. ini kalau belakang gatal, kepala yang garu. Macam mana kepala garu belakang? Tajam-tajam macam tu lah baru rasa garu-garu. Ini kepala. Cuba cabut. Kau tahu kenapa dia jatuh cinta sama aku? Kenapa? Dia... Supaya dia boleh tidur. Dia anggap kau macam binatang anjing. Oh begitu kau anggap aku Asla? Apa ni? Awak jangan pura-pura tak kenal saya lah. Kau tu yang binatang. Dah. Mana duit aku? Kau sabar dulu dari tadi lagi kau ni. Baru berapa saat bah kita shoot. Nanti konten 10 minit ya kau. Sebenarnya aku nak cakap ni. Aku tak datang hari tu kahwin sebabkan kau. Aku pula. Kau yang serbu rumah aku masa hari perkahwinan. Memanglah. Duit aku. Memang aku nak minta daripada kau. Berhutang. Dia yang berhutang sebenarnya. Awak rupanya selama ni penuh dengan hutang keliling pinggang. Patutlah suruh benda saya yang bayar. Saya yang bela awak selama ni. Awak tu biar awak hidup. Sudah. Masalah korang biar yang settle. Ni aku nak settle masalah aku. Kau, jom. Enggak, ini masalah ini tulang saya ni. Ini Jom, jom. Ya, Mati kau. dulu. Dah lah. Gerak dululah. Gerak pergi mana? Dulu. Kita settle dulu masalah kita. Dah tak ada apa yang nak disettlekan. Dah tak ada apa dah yang nak dicakap. Tak ada apa-apanya. Saya nak bagi tahu kenapa saya tak datang hari tu. Itu 2 tahun yang lalu. Saya sekarang dah lebih bahagia. Lebih berjaya. Bahagia? Bahagia dengan si hitam tu. Awak jaga sikit mulut awak tu. Dia tu lah yang banyak tolong saya. Awak tak tahu susah saya. Saya berhutang sebab apa? Apa yang susahnya awak tu? Awak dengan si pendek tu berkepit je. Ayah Macam saya pohon sakit. tinggi kat Ayah saya sakit. Saya terpaksa berhutang. Lepas tu dengan keadaan kita nak kahwin lagi.